Kita sering bicara soal tekanan kos sara hidup akibat dari krisis bekalan global yang kian meruncing. Maknanya bekalan yang kita terima itu menyebabkan kos meningkat, dan ini kemudian menekan rakyat, terutama peniaga penjajah. Saya berikhtiar mencari kaedah untuk mengurangkan beban mereka mengikut keupayaan kita. Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Akan mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.